Dewan Undangan Negeri Perlis akan memohon kepada Suruhanjaya Pilihan Raya supaya diadakan pilihan raya kecil (PRK) bagi 3 kawasan DUN di negeri itu. Ia berikutan kekosongan luar jangka akibat kemelut politik dalaman Perikatan Nasional yang menjejaskan majoriti kerajaan negeri. Speaker DUN Perlis, Rusisele Izan, berkata kekosongan itu membabitkan DUN Chuping, DUN Bintong dan DUN Gua Sanji selepas 3 ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Saad Seman, Chuping, Fakhrul Anwar Ismail, Binting dan Muhammad Rizwan Hashim, Gua Sanji, terhenti serta-merta keahlian mereka dalam PAS bermula semalam. Katanya, notis bertulis berhubung kekosongan luar jangka itu diterima daripada seorang adun berseri, Haziq Ashraf DUN selaras dengan perkara 50A-3 Undang-Undang Tubuh Negeri. Mengulas lanjut, Rusisele berkata secara kebiasaan, pilihan raya kecil tidak perlu diadakan sekiranya usia DUN sudah melebihi 3 tahun. Saya berpuas hati bahawa kekosongan 3 kerusi itu menjejaskan bilangan majoriti semua ahli Dewan Negeri Perlis dan menimbulkan keadaan terjejas dari segi kestabilan kerajaan negeri. Demi kepentingan kestabilan kerajaan dan memastikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat, kekosongan ini wajar diisi semula, katanya. Sehubungan itu, beliau akan menggunakan budi bicara di bawah Proviso Perkara 55-5 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis untuk memaklumkan secara bertulis kepada SPR serta memohon supaya pilihan raya diadakan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan.